Assalamualaikum. Hari ni Cik Ani nak share cara Cik Ani buat lepat pisang. Pisang ni kita lenyek dululah. Ni pisang ni tepung beras 3 sudu. Ni garam ya. Gula setengah cawan. Tepung gandum 1 cawan ya. Kelapa ni buat inti dia. Ni garam dan gaul. Ni daun pisang. Kita bubuh kelapa tengah-tengah. Sekarang kita nak kukus dia selama 25 minit ya. Okey. Dah pun masak. Kita tengok hasil kuih lepat pisang kita. Macam ni. Tengok dalam dia. Nampak macam ni nanti dia.